Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika saya dan juga murid saya membaca surah An-Naml, kami dapati beberapa perkara yang menarik di dalam surah ini. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan ayat ke-18. Yang mana inti maksudnya adalah lebih kurang apabila Nabi Sulaiman bersama tenteranya sampai di lembah semut dan berkatalah semut betina kepada semut yang lain, masuklah kamu ke tempat kamu dan janganlah sampai kamu ini dipijak oleh Nabi Sulaiman dan juga tenteranya sedangkan mereka tidak menyedari. Berkenaan ayat ini, yang menarik adalah apabila Al-Quran menggunakan istilah waqalat namlatun yang membawa maksud dan telah berkata semut betina. Dan sebagaimana kita tahu, Al-Quran ini turun kepada baginda Nabi SAW pada kurun yang ke-7. Dan kajian berkaitan dengan semut ini berlangsungnya pada kurun ke-17 hingga kurun ke-20. Kajian tentang semut ataupun juga dikenali sebagai myrmecology ini mendapati bahawasanya koloni semut memang diketuai oleh semut betina. Itu dipanggil sebagai ratu semut. Persoalannya adalah bagaimana baginda Nabi SAW yang bukan ahli dalam bidang myrmecology mengetahui bahawasanya koloni diketuai oleh ratu semut. Ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu sendiri adalah benar-benar daripada Allah SWT, Tuhan sekalian alam dan Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Sehingga kan pada koloni semut, iaitu kerajaan yang kecil ini pun Allah Ta'ala memberitahu bahawasanya koloni semut dikuasai ataupun diketuai oleh semut betina. Inilah salah satu daripada mukjizat Al-Quran yang mendahului zaman. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.